Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang melihat tanah kosong milik kerajaan lalu terus menggunakannya untuk bercucuk tanam, berniaga, menyimpan barang atau membina struktur tertentu. Ada yang beranggapan tanah itu tidak digunakan, jadi tidak mengapa. Tetapi persoalannya, adakah Islam membenarkan seseorang menggunakan tanah kerajaan tanpa kebenaran? Adakah ia dikira mengambil hak orang lain? Mari kita lihat penjelasan para ulama berdasarkan prinsip syariah. Tentang rizak jalan di belakang rumah, bukan jalan utama, jalan biasa, jalan kecil. Rizak jalan. Bolehkah kita gunakan sedikit ruang untuk menanam sayur-sayuran tepi pagar rumah? Dan masih ada ruang untuk jalan tersebut. Boleh digunakan oleh penjalan kaki dan motosikal. Kita kata dua kategori jalan. Kalau jalan rizak jalan ni, dia ada parit. Ada parit sini. Sini jalan orang. Jadi boleh kita ambil daripada parit ni ke pagar rumah kita tu, bolehlah kita tanam. Tapi kalau jalan tu tak ada parit, semuanya untuk jalan, cuma kita kata luah lagi, lah. Ada kalanya waktu berselisih. Orang terpaksa nak guna tempat tu. Ada kalanya kereta ni rusak, nak berhenti. Jadi kalau hak tu hak jalan, tak boleh kita gunakan. Orang tak guna hari ni, besok mungkin orang guna. Nama dia pun rizak jalan. Kenapa kita nak jadi rizak sayur? Kan? Dia panggil rizak jalan, jadi rizak jalan ni tak betul rizak sayur. Sama juga dengan orang ni, bila dia parking macam-macam, kita kata jangan. Tapi kita tengoklah, kalau andai kata tepi jalan tu ada longkang, ada parit, bolehlah kita ambil sebelah ni, sebab memang orang tak akan parking situ. Orang tak akan guna jalan tu. Wallahu alam. Sebab itu dari sudut teknikal lah, saya pun tak tahu. Kita tak nampak dia punya kedudukan lokasi. Baiklah. Tapi secara umumnya, setiap hak orang jangan diambil. Tak kira lah hak parking ke, hak jalan ke, hak apa. Depan rumah orang, jangan pergi parking kereta. Itu hak dia, dia nak keluar bila-bila kita tahu. Dia tak keluar, biasa dia tak keluar dia ni. Tapi kalau dia emergency nak keluar, kenapa kau sekat jalan dia? Tak boleh. Islam sekiranya seorang itu bercocok tanam di atas tanah milik awam seperti rizak jalan raya, rizab tali air atau rizab tanah masjid, dan ia memakan hasil bercocok tanam masalah ni tuan-tuan, dia bergantung kepada yang dipanggil mutawalli. Apa makna mutawalli? Setiap yang berkaitan dengan awam, maka dia ada penjaga dan pengurusannya. Maka pengurus dan penjaganya itu, mutawalli itu, dia berhak untuk memberi kebenaran di samping dalam beberapa dawabit yang sesuai, yang memungkinkan kebaikan bersama. Saya contoh mudah, ni cerita orang kampung. Ada pada pergi wakaf tanah dia wakaf tu sebanyak 10 hektar. Lalu dia kata buat masjid. Maka dapatlah dibina satu masjid, tapi masjid luahnya tak sampai sekar. Luah masjid tu hanyalah umpamanya dalam suku ekar. Campur pula dengan reserve parking semua sekali, sekar lah. Tapi tanah tu terbiar begitu saja. Jadi kalau mutawalli kata tak apa, kerana dalam prospek pembangunan yang akan dibuat tu masanya akan datang, mungkin 10 tahun lagi. Sebab orang kampung tu pun ada 40 buah rumah, nak besar masjid, awak mendapat dah lalunya. Keperluan masa tu tak perlu lagi, dan duit pun tak ada lagi. Jadi ketika itu mutawalli kata, dah kalau gitu mak mung tak ada kerja ni, mung ni pelajar universiti, ada kawan-kawan kamu ramai tak ada kerja, kamu nak guna tanah ni silalah guna. Jadi mak pun buatlah projek lada cili. Dia buat projek lada, dia buat cili, dia tanam dengan banyak ni, dia ambil khusus, dia tanam, dia pergi kat Mardi, kat mana, lepas tu dia boleh kepada farmer. Dia dapat umpamanya 30,000 sebulan. 30,000 sebulan yang masuk dalam masjid 1,000, 2,000, 3,000 contohnya. Tidakkah tu situasi win to win? Dia bukan tanam durian untuk 100 tahun. Hak dia kuasa, tapi dia tanam hak lada, hak sekejap, hak yang boleh ni, dan tak ganggu pun orang nak parking kereta, luah lagi.
Jadi di situ kita kata pertimbangan oleh mutawalli yang membawa kepada keberuntungan dan kemaslahatan untuk tanah yang Nabi sabdakan, man ahya ardhan mitatan fahiyalah, siapa menghidupkan tanah dia berhak ni. Artinya Nabi tak mahu tanah ni kita biar kosong semata-mata. Sabda Rasulullah SAW, ma min muslimin yaghrisu ragsan au yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun illa kana alaihi bihi sadaqah au kama qala. Tak ada orang Islam sama ada menanam, bercocok tanam dan seumpamanya, melainkan bila dah tumbuh dimakan oleh orang lain, orang mana tak tahu pergi ambil makanan, ambil pokok buah tu, ataupun burung pergi makan, ataupun apa-apa makan, jadi baginya itu sedekah. Konsepnya tanah tu jangan biar kosong gitu. Tengok Jepun tuan-tuan, dia guna tanah dengan sebaik-baiknya. Kita sekarang ni kalau kita bercakap, berapa banyak kita terpaksa mengekspor, mengimport. Daripada sekecil-kecil bawang kena ekspor, kena import. Ikan walaupun kita nama semenanjung, yang mana keliling kita laut, tapi kita kena import ikan berapa bilion. Begitu juga kita tengok macam-macam kita import. Kita tak cukup, tak tahu. Nak makan sugar. Oh, bahasa macam putih pula ni. Gula. Orang-orang tu panggil sakar. Dia sukar sebenarnya. Gula kita nak makan. Kita dulu ada ladang tebu dicuping dan beberapa tempat dipelih dan sebagainya. Sekarang tak ada. Baru ni ada syarikat gula mari temu hamba. Ada masalah zakat, masalah apa, mari cakap buat. Saya tanya bab gula. Nak dapat gula ni pun terpaksa import daripada Brazil. Dan negeri yang paling kuat makan gula, dua negeri. Alhamdulillah, pertama Kelantan, kedua Terengganu. Itu ekspor ke arah tu lebih kurang 30%. Kuat. Tengok muka-muka Kelantan mani semua. Tuan-tuan, siapa lah orang Terengganu ke orang lain pun sama juga kadang-kadang pun. Tapi nak ceritanya banyak. Ni kena import. Ni kita cerita betapa kalau kita perlu kena bijak dalam urus hak ni maka banyak. Sebab itu saya katakan bila mutawalli kata boleh, jangan kita ni kadang-kadang tu orang nak minta tanah nak tanam gini, kita kata tak boleh, ni tak boleh, biar gitu. Dia tak boleh tu kalau tanam batang balok untuk dia. Pokok durian yang 30 tahun orang nak ni jadi kena tebang tak. Tapi kalau bo nak tanam benda yang prosesnya tak sampai 6 bulan, 7 bulan, yang boleh dicabut macam ke sayur, sawi, bendi dan seumpamanya, tengok. Dengan melihat tempat sesuai, janganlah di lebuh raya highway tanah juga, jadi susah lah pula. Kita tengok tempat-tempat yang sesuai, yang munasabah, di mana ada hak-hak dipanggil budi bicara. Perkara ni kalau kita boleh hidupkan, orang akan rasa tenang. Yang jadi tak bolehnya apabila pencerobohan, bila dia boleh tanah tersebut, dia kata hak dia dah selama-lamanya, itu tak boleh lah. Sebab itu undang-undang kena kukuh dan bukanlah sewenang-wenangnya, mungkin boleh rujuk kepada akta tanah dan seumpamanya. Baik, kita pergi pada soalan yang pertama. Apakah hukum kita tanam sayur, kita bina rumah atas tanah kerajaan, tak dapat kebenaran berkena dengan wang yang diperolehi daripada hasil tanaman tersebut? Baik. Apa hukumnya kita tanam sayur tanah kerajaan, bukan tanah orang? Kemudian tumbuhlah sayur tu, contohnya kobeh. Kita pun jual lah kobeh tu, bolehlah 1,000 sebulan. Apakah halal jualan kita itu? Yang pertama nak faham apakah makna tanah kerajaan. Tanah kerajaan maksudnya tanah yang tidak dimiliki oleh individu. Satu. Yang kedua, tanah yang dimiliki khusus oleh pihak pemerintah. Jadi tanah kerajaan ni dia ada dua. Yang pertama, tanah memang dimiliki khusus oleh pemerintah.
Yang kedua, tanah kerajaan juga, tapi tidak dimilik khusus oleh pemerintah dan tidak dimiliki oleh personal, orang-orang persendirian. Jadi yang kalau kita tanam di tanah yang tidak dimilik secara khusus oleh pemerintah, contohnya bukit, pergi bukit utang-utang nak, atau tanah yang terbiar yang tak ada orang milik, atas kertas ni orang panggil tanah kerajaan, hukumnya halal kita bercocok tanam, halal. Hadis sahih semua kata halal. Yang tak boleh kita cocok tanam tanah khusus kerajaan. Contohnya dalam pagar Mardi kita pergi masuk tanam sayur. Nah, dalam pagar apa benda ni, jabat pendidikan kita masuk, kita tanam sawi. Faham lagi? Itu dimilik secara khas. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Itu perlukan kebenaran khas. Adapun tanah yang tidak diusahakan, tidak milik peribadi, tidak dimilik khusus oleh pihak pemerintah, maka rakyat juga ada hak, dia boleh tanam. Tetapi bila pemerintah mau menggunakan tanah tersebut, dia kena kembalikan hak tersebut. Faham lagi? Contoh dia ada laluan nak balik ke Murah Musang, banyak tanah-tanah yang kerajaan bukan jabat orang, bukan pagar ada, tak ada milik orang, dia pun tanam sayur. Halal. Tapi bila pemerintah nak ambil untuk melakukan sesuatu, dia kena serah balik. Dia tak boleh berkeras. Cuma kalau dia pergi ke tempat yang dikira tanah hutan yang tidak diterokai, dia yang mula menerokai di situ, konsep Islamnya kerajaan akan beri kepada dia jika dia tidak ada tempat untuk mengusahakan tanah. Yang tak boleh tanah kerajaan, tanah-tanah dalam pagar. Sebab maksud tanah kerajaan sebenarnya adalah milik rakyat. Harta negara sebenarnya milik rakyat. Dia bukan milik menteri. Jadi rakyat ni dia akan melantik pekerja-pekerja. Kalau negara kita setiap 5 tahun sekali rakyat akan lantik siapa yang berhak untuk kerja. Kerja benda? Kerja menguruskan harta rakyat ini. Sama macam kita lantik jawatan kuasa masjid lebih kurang 10 orang untuk menguruskan dana-dana yang Korea duk beri sumbangan ini. Bukan kita lantik itu mereka dapat dana itu. Tok Imam boleh suku, Tok Bila boleh, bukan. Mereka hanya bekerja untuk ahli Korea menguruskan masjid. Maka menteri-menteri hanya bekerja, mereka adalah pekerja bagi rakyat yang memiliki harta negara tersebut. Soalan seterusnya, antara pagar rumah saya dengan Rizab Longkang ada kawasan lapang 3 kaki luasnya. Bolehkah saya tanam serai, cili, kunyit dan lain-lain untuk kegunaan seharian? Ada ustaz dalam kuliahnya beritahu tak boleh tanam di kawasan lapang tu, perlu minta izin dulu dengan kerajaan. Dia gini, dia tanah tu kalau tanah ada tuan, baru kena minta izin tuan. Kalau tanah tu tak ada tuan, maka boleh tanam. Dia punya asasnya dekat situ. Asasnya kalau ada tuan baru tak boleh tanam, sebab dia ada tuan. Kalau tak ada tuan boleh tanam, sebab dia tak ada tuan. Walaupun dia tak ada tuan, kita tanam tak jadi milik kita, cuma boleh tanam sebab tak ada tuan. Soalannya, apa maksud tak ada tuan? Antara maksud tak ada tuan adalah kerajaan punya lah. Itu maksud tak ada tuan, maka boleh kalau itu maksudnya. Tapi kalau tanah tu ada tuan, pemaju punya ke apa ke tak tahulah, maksud tuan tu bukan kerajaan, tuan tanah tu, maka tak boleh. Tapi kalau memang tak ada tuan, bila tak ada tuan maknanya tuan tu kerajaan. Masuk kerajaan tu tak ada tuan. Dia macam ni, orang masuk hutan simpan ke hutan, masuk hutan memburu, masuk hutan cari kacit temah, masuk hutan cari ginseng, masuk hutan cari tongkat ali, macam-macam dalam tu ada buah-buahan hutan.
masuk hutan, tembak kijang, tembak kancil, cari ayam hutan, macam-macam. Hutan tu tak ada tuan. Itu hutan kerajaan, hutan simpan ke, hutan apa ke, tak tahulah. Hutan yang dibenarkan masuk lah. Mana boleh memburu macam tu? Kalau macam tu tak boleh memburu lah. Kalau macam tu tak boleh ambil lah apa-apa. Sebab nak ambil akar kayu ke apa ke semua dalam hutan. Hutan tu siapa punya? Tak ada tuan. Tapi sebenarnya kalau hutan tu tak ada tuan, boleh kita masuk dalam tu, kita buat rumah, kita buat tu, kita tebang balak. Tak boleh pula. Kenapa pula tak boleh? Maksud tak ada tuan tu, kerajaan tu antara maksudnya tak ada tuan lah tu kalau kerajaan punya. Jadi maka boleh jika tanah tu tanah kerajaan. Tapi kalau tanah tu bertuan, tak boleh. Jadi perumpamaan tanam belakang rumah ke depan rumah ke tanah kosong, boleh atau tidak. Jika tanah tu tanah kerajaan ataupun tak ada tuan, maka boleh. Perumpamaannya macam masuk hutan, cari apa-apa barang-barang ataupun tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang dalam hutan. Kalau itulah perumpamaannya. Kalau tak boleh tanam dekat tanah kerajaan atau tanah kosong, maka tak boleh jugalah ambil binatang, ambil tumbuh-tumbuhan dalam hutan. Maka tak adalah istilah memburu. Tapi ada je orang pergi. Tengok hutan tu pergi tengok pergi hutan ni boleh tu. Sebab memang boleh sebab tak ada tuan. Ada jiran ambo nyewa lah orang sewa rumah. Tiba-tiba boleh sewa rumah dia nanek lah 50 lah berapa dia. Masa dia nak tubik dia pindah dah, dia pisah lah 50 ambo tanah tu buat cik nak ambil kau nak makan guna ambil lah. Rumah sewa okey. Tapi dia yak pesan kepada pokok dia. Pokok dia tu ambil lah ambo tanah tu. Lagu mana boleh ambil? Boleh ambil lah, tak ada masalah apa. Ambil tanah rumah kita lah. Mudah. Tak payah ambil dari tanah orang. Boleh kau dah ambil dari tanah orang, tak apa, tak ada masalah apa. Milik kawan tu kan. Bolehlah kita ambil, tak ada masalah. Kita sebut dah masalah nanai atas tanah orang ni apa hukum dia. Kena minta izin pertama. Kalau kita nanai tanpa izin, lagu mana? Kalau tu dia suruh cabut pokok ni, wajib kena cabut. Saya pokok ni, dak hangpa suruh cabut. Siapa dia suruh nanai? Tak ada hak kita nak kata nak bela ke apa dia. Bayar ganti rugi. Bayar ganti rugi apa? Awak kena bayar ganti rugi tanah saya. Global lagu ni. Apa jadi punah kita pula kena bayar ganti rugi. Ni cabut minta ganti rugi daripada orang. Tanah atas tanah orang. Tak minta izin. Kalau minta izin lain. Ni tak minta izin. Pakai kita tanah lagu tu. Supaya kau tanah atas tanah kerajaan. Berok tanah. Apabila kerajaan sodok, ngepek bayar ganti rugi. Ganti rugi apa? Kita kena bayar ke dia. Tanah jadi rosak. Setengah pokok tu kan jadi tak comel lah tanah. Kalau kita cabut habis jadi rosak, dia guna minta ganti rugi kepada kita. Lagu tu. Adakah kita boleh menanam tanaman di tanah bukan milik kita? Seperti tanah milik kerajaan. Kan soalan ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ya, apabila kita tanam, contohnya depan rumah kita tuan-tuan ada tanah sikit. Kan? Di tanah tu kita tanam pokok. Kita tengok di situ tuan-tuan mengikut apa nama undang-undang. Apakah ada larangan khusus, larangan menanam pokok depan rumah? Kan? Ada tak larangan? Kalau tak ada larangan, tanam tak ada masalah. Kalau kita tak tanam, tumbuh lalang. Tumbuh lalang. Dah tumbuh lalang menyemakkan rumah kita pula. Islam tu dia suruh bersih tuan-tuan. Islam tu dia suruh indah, cantik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan nak tunggu majlis bandara main potong, ya, pakai ulak main buat sarang dululah dalam tu. Jadi kita tebas, kita tanamlah pokok. Dengan kita tanam pokok tu, kita boleh jaga tanah tu tuan-tuan. Maka itu tidak menjadi satu larangan. Ya, kalau kita tengok tanah kosong, kita pergi tanam apa tentu. Ya, kita tanam pokok pelam ke, ya, kita tanam pokok muktan ke tuan-tuan. Esok ni kalau kerajaan mai ambil balik tanah tu, tak apa dia ambil ya. Kan? Tak ada masalah. Ya, jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, pokok tu pokok kita.
Kan, pokok tu pokok kita. Jadi dalam hal ini satu hadis Nabi SAW menyebutkan, man ahya aradan mayyitatan falahu fiha ajrun wa ma akalatil awafi minha fahuwa lahu sadaqatun, rawahu Nasa'i. Barang siapa yang membuka tanah yang belum dimiliki oleh orang, tanah tu tak ada tanah siapa-siapa, kan, maka ia mendapat ganjaran, ya, dan tanaman yang dimakan oleh binatang menjadi sedekah bagi dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi tidak ada larangan. Tapi bila orang ambil balik, ya, tanah tu, yang tu kena ikut undang-undang, ya. Bila ikut undang-undang, tanah tu bukan tanah kita, tanah tu tanah milik kerajaan, kerajaan ambil, maka kita tak boleh nak menghalangnya. Kita kata nak boleh, mana boleh, aku yang tanam, ya, jadi tanah ni tanah aku lah. Dia kata tanah ni bukan tanah hang, pokok tu pokok hang punya, kami tebang pokok tu pergi letak depan rumah hang, kan, hang ambil lah pokok tu, kan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab itulah kalau kita jual tanah, kita kena jual sekali dengan pokok-pokok. Kita jual sekali dengan pokok-pokok. Bila kita jual tanah tu, abang hantar jual sekali dengan pokok-pokok. Jadi sebab apa? Sebab pokok tu duduk di atas tanah, pokok tu kerana lain, tanah tu hak lain. Jadi kalau kita jual tanah, kata tak jual pokok, jadi lagu mana, kan? Jadi lagu mana? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi fahamlah kita dalam hal ni, no? Boleh clear lah. Para ulama menjelaskan bahawa harta kerajaan pada hakikatnya adalah harta milik umum yang diuruskan oleh pihak pemerintah bagi menjaga maslahat rakyat. Dan saran mianak fon maengbet menguasai atau menggunakan tanah kerajaan sesuka hati tanpa kebenaran pihak yang berotoriti. Rasulullah SAW bersabda bahawa tidak halal harta seorang Muslim diambil kecuali dengan kerelaannya. Jika harta individu pun tidak boleh diambil tanpa izin, maka harta awam yang melibatkan hak masyarakat lebih perlu dijaga. Namun begitu, jika kerajaan memberi kebenaran secara rasmi melalui permit, bahkan sidang lesen atau proses yang sah, maka penggunaan tersebut menjadi harus mengikut syarat yang ditetapkan. Dalam isu menghidupkan tanah terbiar pula, terdapat perbahasan fiqh yang panjang. Sebahagian ulama membenarkan pemilikan tanah yang tidak dimiliki sesiapa melalui konsep ihya al-mawad, tetapi tanah kerajaan yang berada di bawah pengurusan dan kawalan pemerintah tidak termasuk dalam kategori yang boleh terus dimiliki tanpa kebenaran. Wadlis itu membenaring yang menggunakan tanah kerajaan untuk kebun, rumah, kedai atau apa sahaja bentuk penggunaan hendaklah mendapatkan kebenaran yang sah terlebih dahulu. Sebagai Muslim, kita diajar supaya menghormati hak orang lain dan mematuhi peraturan yang tidak bercanggah dengan syariat. Jangan kerana melihat tanah itu kosong, kita menyangka ia tidak mempunyai pemilik atau hak yang perlu dijaga. Kesimpulannya, hukum asal menggunakan tanah kerajaan tanpa kebenaran adalah tidak dibenarkan. Jika mendapat keizinan daripada pihak berkuasa yang berhak, maka penggunaannya adalah harus mengikut syarat yang ditetapkan. Semoga Allah SWT memberi kefahaman kepada kita untuk mencari rezeki dan memanfaatkan harta dengan cara yang halal dan diberkati. Wallahu a'lam.